M15 dah start buat perubahan trend, buy. Okay, kita check balik dekat H1. Kita check balik dekat H1. H1 ni buy ke? Okay, bila kita tengok dekat H1, H1 pun dia cakap kekuatan buy. Maksudnya dekat M15 ni, sesuai lah kau masuk buy. Nampak? Kau masuk buy, untung. Atau ada sampai sini pullback, kau rehat. Ini masuk boleh buy. Sebab kekuatan sekarang adalah buy. Dia bukan sell lah. Walaupun sini boleh masuk dapat profit, tapi tolong rehat. Sebab ini adalah pullback. Kita takut tiba-tiba ada news, dia terus spike terus. Kalau korang boleh MC. That's why relax. Nampak ni? Ni news. Dia spike. Ini yang kita takut. Macam ni. Dia spike tinggi. News. Nampak ni sell kan? Dia spike. Sell. News. Kita takut benda-benda macam ni boleh jadi. Okay. Boleh faham ke? Okay, kita buat lagi sekali. Nampak tak? Cikgu dah start detail. Dah start ajar detail tadi. Okay. Kita start buka balik. Kita padam balik lagi sekali. Kita padam balik. Kita clearkan semua. Kita clearkan ni. Vertical ni nak tukar color lah. Sekejap. Bagi cikgu tukar color sekejap vertical line ni. Okay. Vertical line ni kita ambil color. Apa yang yellow magenta ke? Deep magenta terang sikit. Magenta kita tebalkan deep line. Jadi color tu. Okay. Magenta terang. Okay, so ini kita delete dulu. Okay, sekarang kita fokus pada yang ini dulu. Kejap. Kejap. Ini semua nak kena delete dulu ni. Mengganggu nanti. Sekejap. Okay, sekarang ni cikgu nak korang fokus dekat area sini. Okay. Bila trade, make sure buka dekat M15. Okay, dia sama ada dua-dua kau boleh check. Kau buka lah contohlah M15 kat sini lah. Kita check lagi sekali ya. Okay, sekarang ni kita cikgu buat marking. Okay, cikgu marking sampai dekat area sini saja. Daripada sini sampai sini. Sebab ini adalah downtrend. Okay, cikgu ambil satu line. Cikgu letak line tu dekat sini. Okay, ini adalah perubahan trend lah. Okay. So, cikgu buka dekat M15. Kita nak cari dekat mana dia punya marking. Kita kecil sikit. Okay, nampak tu? Tebal pula aku rasa. Tak nampak line. Boleh tu. Okay. Tolak tepi sikit. Okay. H1. Tadi kita dah nampak dia tulis kat sini adalah downtrend. Okay, kita buka dekat M15. M15 dia dah keluar arrow hitam dengan bulatan hitam downtrend. So maksudnya kalau kita fokus dekat area sini, sini maksudnya sesuai untuk masuk trade. Sebab apa? H1 macam cikgu cerita tadi, H1 mesti sell, M15 perubahan trend mesti sell. Baru boleh masuk M15 trade sell. So korang boleh masuk trade sell kan ni. Contohlah kau masuk trade sell kat sini. Okay, kau trade dekat sini dah start untung. Tiba-tiba kau check. Dia kena check selalu lah. Bukanlah check selalu pun. Kau kena check M15 H1. M15 H1. Sebab kadang-kadang perubahan trend tu berlaku dekat H1. Contoh. Okay, kat sini. Okay, tiba-tiba H1 buat perubahan trend. Ini kita delete pula. Okay, dia buat perubahan trend. Okay, trend apa? Ini adalah uptrend. Okay, kita buat marking kat sini. Kita buat perubahan trend. Ini adalah trend yang baru punya. Okay, kita buka dekat M15. M15 ada tak dia buat perubahan trend? Trend apa? H1 dah cakap sekarang adalah daripada sini ya. Dari sini ada uptrend atau buy. Kita kena check dekat L15. L15 ada buat tak perubahan trend, uptrend, buy. Bila kita check dekat L15. Kalau perasan tadi, kecil sikit lagi. Okay, yang ni yang cikgu marking dekat H1 tadi ya. Yang arrow naik atas perubahan trend, uptrend. Okay, bila cikgu marking, dekat area sini, tak ada perubahan trend, uptrend. Tak ada. So, maksudnya, H1 dengan M15 tak sama, tak geng. Sebab dia tak ada perubahan trend dekat M15. Tadi kita check
dekat area sini H1 downtrend. Dekat M15 ada perubahan trend, downtrend. Dekat sini cantik. Kalau kau tengok dia punya turun meluncur tu cantik turun dia. Tapi dekat sekarang ni H1 dia dah keluar arrow naik atas, uptrend. Tapi bila kita buka dekat M15 kat sini tak ada perubahan trend, sell. Sell pula buy. Maksudnya uptrend tak ada kat sini. Dia punya perubahan buy dia dekat sini. Bukan dekat sini. Maksud dekat area sini, korang dah start jangan trade. Kenapa jangan trade? Cuba besarkan sikit. Kalau kau tengok kat sini, dia punya luncur dia sangat cantik. Sell dia. Dekat sini, dia dah start buat sideway. Okay, sideway ni sangat bahaya untuk korang masuk trade. Nampak ni? Dia punya candle tak cantik. Pendek-pendek. Maybe dalam 10 pip, 5 pip, 10 pip ke MC. 10 pip, 20 pip ke MC. Dia akan jatuh. Sideway akan boleh buat kau MC. Bila dia tak sekata, jangan masuk trade. Okay, waktu bila masuk trade? Orang kena tunggu. Sampai M15 keluar. Arrow perubahan trend baru. Nampak ni, kau tak trade. Selamat korang. Rehat je lah. Okay, bila trade, trade ini kena banyak sabar. Dia adalah passion game. Dia passion game. Kena bersabar. Trade, dia ada timing dia. Dia bukan kau buka chart terus masuk trade. Tak. Kau kena buat analisa. Kalau time tu tak ada peluang untuk trade, jangan trade. Korang tunggu saja. Dia adalah waiting game. Ini psikologi kena kuat sikit. Nanti aku buat buku lah. Orang ni. Okay, kena faham Okay, time ni kalau korang masuk trade, tak ada perubahan trend dekat M15. Nampak sideway. Kalau kita buka dekat H1. Nampak? H1 pun pendek je, sideway. Dia tak cantik macam ni. Dia turun laju. Dia sideway. Banyak kecil. Sebab kita nak trade dekat M15 sekarang ni. Okay. So, apa yang korang kena buat adalah, korang kena tunggu next candle perubahan trend. Korang kena check H1, M15. H1, M15. Okay, so sekarang ni perubahan trend ada berlaku kat sini. M15 perubahan trend dia adalah arrow hitam naik atas, bulatan hitam. Maksudnya perubahan trend dah berlaku, ada uptrend. Okay, kita kena check dekat, kita buat marking. Kita marking. Okay, kita marking. Okay, kita marking. Kita ambil lah contoh. Okay, kita start dari sini Okay, sekarang ni M15 cakap perubahan trend telah berlaku, uptrend. Okay, kita buka balik dekat H1. Okay, kita tengok H1. Okay, H1. Arrow ni atas. Ingat, bulatan hitam ni abaikan saja sebab kita berdasarkan arrow saja. Okay. Arrow hitam ni atas. Uptrend. Yes. Uptrend. So, maksudnya dekat sini, baru korang sesuai masuk buy. Sebab H1 dengan M15 sama. Dia dah sekata. Okay. Cikgu nak korang fokus dekat sini. Cuba fokus dekat sini. Yang ni cikgu ada buat tanda. Okay, kita tengok dekat H1. Nampak tu? Ini yang cikgu tanda tadi dekat M15. Nampak tu? Dekat M15. Aku tak tahu korang nampak ke tak? Lagi sekali, ni M15 yang cikgu tanda. Kalau tak, aku tukar color lah. Aku tukar color. Aku ambil color. Aku ambil ni lah. Itu dia. Okay, yang ni M15. Itu ni H1. Nampak tu? H1 tapi dia tak ada arrow. Tapi dekat M15 ada arrow turun bawah. Dia tengah buat pullback. Tapi sebabkan kita nak trade dekat M15, kita fokus M15 lah. Just cikgu nak tunjuk korang je lah. Cikgu harap korang nampak apa cikgu nampak. Lagi sekali. Ni M15, cikgu ada tanda kat sini. Okay, ni H1 dekat sini. Cikgu nak tahu korang nampak ke tak. Ada korang nampak apa cikgu nampak. Alright, kita sambung balik. Okay, so ingat H1 fokus pada arrow saja. Kalau arrow ni atas buy, maksudnya M15 perubahan trend mesti berlaku adalah buy. So dekat sini kita cuma fokus apa? Fokus masuk buy saja. Buy, profit. Nampak arrow terus rehat. Dekat sini walaupun nampak boleh buat duit, profit, tapi jangan masuk trade. Korang masuk trade balik bila ada, sebab ini adalah arrow pullback. Korang masuk trade balik dekat area sini.
Sebab arrow dah keluar. Kena ingat arrow ni boleh keluar lebih awal. Kadang-kadang dekat atas ni dah start keluar. Dia keluar awal pasal apa? Dia nak beritahu kita bahawa akan berlaku perubahan. Perubahan apa? Pullback atau continuous trend. Yang ni dia akan berlaku re-entry position kalau dia keluar lebih awal. Dia keluar kat sini, tiba-tiba dia turun sampai sini. Dia turun pasal apa? Sini ada zone, sini pun ada line support. Sini pun ada area, sini pun ada bomba candle ni. Ini drop base rally. Sini pun ada bomba candle. Ini nanti bomba candle cukup aja, kau jangan takut. So masuk dekat sini buy. Kau dengar kalau kau letak dekat sini buy limit, candle turun, kalau kau tunggu ni waiting game. Nampak? Dia turun, dia sentuh profit. Ni masih lagi buy ni. So yang ini sekarang ni cikgu dah ajar korang pasal ni sell. Kita nak trade dekat M15. Jadi sekarang cikgu ajar korang trade dekat M15. Okay. M15 sell dengan buy sama saja. Konsep dia sama. Ada korang faham? Okay. So far boleh faham. So sekarang ni kita nak belajar trade untuk H1 pula. Okay, sekarang ni kita nak belajar untuk H1 pula. Tadi kita belajar trade dekat M15. Untuk trade M15 kena tengok H1, kena tengok M15 perubahan trend. Okay, sekarang kita nak tengok macam mana kita nak trade dekat H1. Untuk tengok H1 ni maksudnya korang akan start tahan lama. Ini kadang orang panggil swing ada apa semua dekat di sinilah. Dia akan tahan lebih lama. So H1, bila kita nak trade dekat H1, kita kena tengok H4, kita kena tengok H1 perubahan trend mesti sama dengan H4. Dia lebih kurang macam ni cerita dia. Kita ambil lagi sekali gold. Okay, sekarang ni kita nak trade H1, kita tengok H4 dulu. Okay. Sekarang ni kita ambil lah dekat sini juga, kita ambil benda yang sama. Okay, kita ambil kat sini. Okay, alamak, dia dah tukar color lah. Kejap dah tukar color. Color kuning. Okay. So, kita masih lagi fokus ke sini. Sekarang ni kita nak trade masuk dekat H1 sebab kita nak tahan lebih lama. Kalau M15 kita boleh makan pip tapi tak besar, H1 lebih besar lagi. So, bila nak masuk trade dekat H1, pertama sekali korang kena tengok perubahan trend dia dulu. Sekarang ni arrow hitam, bulatan hitam dah keluar serentak. Sekarang ni H1 dah cakap perubahan trend sekarang adalah downtrend. Okay, sekarang ni kita tarik. Okay, kita tarik sampai sini lah. Okay, kita tarik H1 sakit pula dah. Okay, cikgu tarik daripada H1 punya perubahan trend, downtrend, sampai next perubahan trend, uptrend. So, masuknya dekat sini. Okay. So, sekarang kita fokus dekat dari sini. Okay, H1 dah cakap, bos, saya H1. H1 sekarang perubahan trend telah berlaku. Trend apa? Downtrend. Contohlah, candle baru bergerak dekat dari sini. Downtrend dah berlaku, tuan. Okay, semua sekarang ni nak tahu, boleh masuk trade ke tak? So, untuk masuk trade, H1 cakap, kalau nak masuk trade, bos, kena check dengan H4. So, kita check H4. So, bila kita check dekat H4, H4, dekat sini, dia ada keluar arrow. Ingat bila nak trade dekat H1, kita cuma perlu fokus H4, arrow saja. Bulatan hitam tak perlu. Kalau arrow dia turun bawah, ini adalah downtrend. Kalau arrow dia naik atas, ini adalah uptrend. Dia macam tu. Sama juga macam kita buat trade M15. So sekarang ni kalau kita tengok H1 perubahan trend telah berlaku. Downtrend dekat sini dah keluar. H4 pula telah berlaku. Arrow hitam keluar turun bawah. Downtrend. Downtrend. Kau tengok tu dia punya turun. Sekali je turun. Sedapnya. Okay, nampak tu? Drop. Rally base drop. Dia buat ni dekat dari sini. Bomba aku. Tak apa, bomba kena kejap lagi. Kita nak cerita pasal H1 dulu. Sorry. Okay. So, H4 pun turun bawah arrow. Maksudnya, untuk sekarang ni, chart ni, sesuai untuk masuk trade. Sebab H4, downtrend, H1, perubahan trend. H1, perubahan trend.
Baru korang boleh masuk trade. Boleh faham? Okey, dia sama macam elemen. Okey, so kita cuba tengok dekat area sini pula. Kita cuba buat tanda lah. Okey, sekarang ni titik. And then ada juga tertanya kan, nanti tiba-tiba cikgu macam mana nak dapat indikator pula. Korang pergi tekan je dekat bahagian sini, tekan more ni, description. Lepas tu korang boleh nampak ada banyak maklumat sini pasal cikgu punya maksudnya indikator cikgu. Boleh tekan website ni. Ini cara daftar. Yang mana nak support cikgu tu, boleh lah daftar akaun kan, akaun HFM bawah cikgu. Ni cara tukar IB ni set bagi lagi ni support dia baru happy sikit. Ni grup cikgu. Semoga kita jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.